Tes, tes. Alright. Okay. Alright, okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa dalam sesi weekly market update kita malam ni. InsyaAllah persiaran secara langsung dekat kita punya page malam ni, Facebook page Syakir Haziq. So I think dah beberapa minggu saya kurang sihat, jadi kita tak berjaya nak buat sesi ini secara live. Tapi Alhamdulillah malam ni saya sihat sikit, jadi kita berjaya langsungkan sesi ini secara live insya-Allah. Di mana insya-Allah program ini kita akan buat setiap hari Selasa jam 9 malam. Okey, secara live untuk kita sajikan kepada anda keadaan market semasa, dan kita akan sertakan sedikit dengan knowledge technical analysis lah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey. Alright, sebelum kita nak mulakan sesi kita malam ni, suka saya nak kenalkan diri dulu kepada anda you guys yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya malam ni. So suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq. Boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS alhamdulillah dengan izin Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya masters. I have a masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSIF, which is universiti adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah saya juga merupakan antara pakar daripada industri yang telah dijemput oleh pihak Universiti UiTM untuk membuat semakan kurikulum untuk subjek-subjek ataupun silibus-silibus yang ada di dalam diploma dan degree investment di UiTM. So saya adalah salah seorang pakar daripada panel industri yang dijemput untuk membuat semakan kurikulum untuk sahkan sama ada apa yang ada dalam subjek ataupun silibus di universiti tersebut adalah menepati apa yang industri apa yang permintaan industri lah. Jadi itu adalah kepakaran saya adalah dalam bidang technical analysis dan bidang saham ni. Alhamdulillah dengan insyaAllah tuan puan. Dan di samping itu juga saya juga merupakan antara panel jemputan tetap di RTM dalam rancangan BIS Malaysia di TV1, di mana saya banyak berkongsi pandangan tentang ekonomi. Saya banyak juga berkongsi pandangan tentang isu-isu semasa dan terutama sekali tentang pasaran saham lah. Dan insyaAllah kebiasaannya pada hari Khamis saya akan bersiaran di RTM di TV1 untuk kita kupaskan, untuk kita memberi update tentang keadaan pasaran saham ASEAN insyaallah sepanjang sekarang seperti kita sedia maklum persidangan ASEAN dan sebagainya. Jadi saya merupakan antara panel yang dijemput ataupun dipanggil untuk memberi update tentang keadaan semasa pasaran-pasaran saham ASEAN, termasuk yang ada di termasuk Malaysia lah of course. Okay guys, sambil tu mohon untuk tekan button like, tolong tekan button love dan tolong tekan button share dulu. Okay, sebelum kita nak mulakan sesi perkongsian kita malam ni insyaAllah. So malam ni kita akan review kedudukan market sedikit. Kita akan tengok what is going on dengan FBM KSI kita, indeks kita. So I think itu antara benda yang kita akan cuba kupas dan kita akan cuba tengok malam ni insyaAllah. Kita akan cuba kupas dan kita akan cuba tengok. Sambil tu mohon untuk tekan button like, tolong tekan button love dan komen padu sekiranya audio dan visual saya clear malam ni. Tolong komen padu sekiranya audio dan visual saya clear malam ni. Dah nampak tak? Sambil tu adakah dah boleh nampak saya punya apa nama saya punya chart? Kalau boleh nampak tolong komen nampak dekat ruang komen. Can you see my chart right now? So malam ni kita menggunakan charting software ChartGenie insyaAllah. Malam ni kita akan menggunakan charting software ChartGenie untuk kita nak tengok bagaimanakah kedudukan market hari ni lah. What's going on untuk kita punya market hari ni. So jadi untuk malam ni kita akan menggunakan sistem software kita sendiri, iaitu sistem chat genie kita. So hopefully anda boleh nampak lah. Hopefully anda boleh nampak saya punya screen malam ni untuk kita nak kupas dan kita nak tengok apakah kedudukan indeks FBM KSI kita sekarang lah. Kita nak tahu apa yang sedang berlaku dengan our index. We want to look out apa yang sedang berlaku dengan indeks kita sekarang ni lah insyaAllah. Okay, so mungkin malam ni kita akan ambil masa anda terlampau lama. Kita akan ambil beberapa minit saja untuk kita nak kongsikan kedudukan market sekarang. Okay, so malam ni kita menggunakan Bollinger Band. As kita dah mention juga sebelum ni, siapa yang pernah follow kita punya session sebelum ni,
Untuk Bollinger Band ni ada tiga benda yang anda perlu tahu dekat sini. Jap, saya highlightkan satu persatu. Okey, ada tiga benda yang anda perlu tahu. Yang actually ada banyak benda anda kena tahu lah. Tapi saya highlightkan antara perkara utama yang kita kena tahu lah. Okey, antara perkara utama yang kita kena tahu. So, antaranya adalah yang pertama sekali kita ada benda yang kita panggil sebagai upper band. Jap, saya tulis dekat sini untuk kita nampakkan. Untuk anda boleh nampak dekat situ. Sekejap, saya besarkan sikit. Okey, upper band 26. Okey, ini kita panggil sebagai upper band. Right, so anda boleh nampak dekat situ. Okey, kemudian kita ada middle band. Alright, anda boleh nampak dekat sini. Okey, kita boleh nampak dekat sini kita ada satu lagi kita panggil sebagai middle band. Sekejap, saya akan tulis kat sini middle band. Okey, middle band. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, middle band. Okey. Dan satu lagi kita boleh panggil ni sebagai lower band lah. Alright. Consider as a lower band. Okey, saya tulis kat sini as a lower band. Okay, so malam ni saya tak akan go terlampau deep tentang technical analysis, tapi kita akan go secara roughly lah. Kita akan go secara roughly untuk kita nak tengok bagaimanakah, apakah kedudukan FBM KSI ataupun indeks kita sekarang. Okay, so biasanya ada tiga benda yang kalau anda boleh nampak dekat sini, kita ada upper band, middle band dengan lower band. So normally kita akan menggunakan middle band ni sebagai kita punya indikatif lah, indikatif kita. Okay, biasanya kita akan gunakan dia sebagai indikatif di mana kalau kita dalam arti kata lain kalau uh, apa kita punya candle-candle ini duduk di atas saya tulis kat sini di atas middle band okey atas middle band saya tulis kat sini atas middle band okey kalau kita tengok dekat sini di atas middle band so you guys boleh tengok dekat sini kalau di atas middle band. Okey, atas middle band ataupun satu lagi dipanggil sebagai di bawah middle band lah. Kita tengah prosedur ni kita panggil sebagai di bawah middle band. Okey. Guys, sampai tu mohon tekan like, tekan button love sikit dan tolong tekan button share sikit. Okey, di bawah middle band. Okey, di bawah middle band. Okey, jap ni saya besarkan sikit. 4. Okey, atas middle band ataupun di bawah middle band lah. So, ini adalah position yang agak kritikal di mana middle band ni biasanya kita akan gunakan sebagai satu indikatif untuk kita nak tengok sama ada sesuatu chart itu berada dalam keadaan uptrend ataupun berada dalam keadaan downtrend lah. So, technically dia akan ada dua position sama ada all this candle duduk di atas line middle band ini ataupun all this candle duduk di bawah line middle band. So, middle band ni biasanya kita gunakan sebagai indikatif untuk kita nak tentukan sama ada ianya berada dalam keadaan uptrend. Sekejap. Okey, tunggu kat sini. Okey, kita nak tengok sama ada ianya berada dalam keadaan uptrend. Okey, kejap. Okey, uptrend ataupun ianya berada di dalam keadaan downtrend. Alright? Ataupun ianya berada dalam keadaan downtrend. Okey, anda boleh tengok dekat sini. Okey, ataupun ianya berada dalam keadaan downtrend. So, ada dua position sama ada duduk di atas middle band ataupun duduk di bawah middle band. So, technically kalau kita tengok indeks FBM KSI kita setakat apa yang berlaku petang tadi. Okey, petang tadi jam 5 petang kita boleh nampak indeks kita ditutup pada level 1526 mata lah. Dan kalau kita tengok band ni sekarang ni dia middle band. Sekejap saya gelapkan sikit untuk anda nampak sekejap Okey, sekejap. Kita boleh setting sikit. Oh, tak boleh Dia boleh pakai satu color, satu line je. Okay, cancel. Okay. Okay, kita apply je. Okay, kita gunakan middle band biasa. So, kalau guys boleh nampak dekat sini, kita sekarang ni berada di bawah daripada level middle band. So, kita boleh consider sekarang ni untuk short term. Ni kalau kita tengok, because this is daily candle yang kita boleh nampak dekat sini, kita boleh consider kita punya market sekarang ini berada di dalam fasa downtrend. Okay, buat KIC sekarang ni FBM KCI indeks kita dah masuk ke dalam fasa downtrend because technically kita telah pun berada di bawah level lower band ataupun middle band ni tadi dan technically apa yang kita boleh expect kalau kita menggunakan Bollinger Band mungkin kita boleh expect the next support level yang kita boleh nampak setakat ni untuk indeks FBM KCI kita adalah pada level mungkin pada kadar 1510 lah 151510 which is at the lower band. Okey, berada pada bawah lower band tadi di bawah kadar support sekarang kita boleh nampak dah pada kadar 1510. So technically untuk short term kita boleh nampak kita punya market sekarang ini berada dalam fasa downtrend. And what I can see right now untuk short term kita nampak kita punya index Bank KCI berada dalam fasa downtrend lah. Dan kita expect untuk next support level yang dia akan cari adalah pada level 1510 and 1510 punya level.
So technically ini apa yang kita boleh nampak secara short term lah kalau kita untuk daily. Tapi kita cuba ubah sekejap untuk kita nak tengok weekly. Alright, so ini adalah weekly punya chart. So technically weekly pun kalau kita nampak setakat, tapi weekly untuk minggu ni technically kita belum habis lah. Sebab hari ni baru hari Selasa. So untuk nak dapatkan satu candle penuh ni, kita kena tunggu sampai hari Jumaat lah. We have to wait until Friday. So technically kita tak boleh nak concludekan lagi setakat ini. Tapi but so far, setakat hari Selasa ni yang kita boleh nampak kita punya index FMKSI kita pun untuk weekly kita nampak dah pun berada di dalam fasa kita consider sebagai downtrend jugalah. Technically kita pun dah berada dalam fasa downtrend dekat sini because kita pun dah duduk di bawah level of middle band dekat sini lah. So kita punya apa candle dah duduk bawah middle band. But macam saya katakan tadi minggu ni belum cukup lagi. Hari ni baru hari Selasa. Kita ada Rabu, Khamis, Jumaat. So candle ni kita belum boleh fully confirmkan ataupun boleh katakan this is the whole structure of the candle lah. Not yet. So kita tak tahu mungkin sampai hari Jumaat tiba-tiba dia tolak balik ke atas ke apa kita tak sure lagi. So we still have to wait until Friday baru kita boleh concludekan untuk this candle lah untuk candle ni untuk kita nampak apa yang bakal berlaku for this candle ataupun minggu ni. Ini adalah untuk midterm. Alright, this is midterm punya position. Dan kalau kita buka untuk monthly, alright, we are looking to monthly punya candle. Okay, monthly punya agak menarik. Kenapa saya katakan agak menarik dekat sini? So technically kalau kita nampak kita dah memang berada di dalam fasa downtrend juga. Kalau kita tengok untuk long term punya position, kita juga masih lagi berada dalam fasa downtrend. Cuma untuk last month, bulan lepas punya candle ni agak menarik lah. Saya rasa candle untuk bulan lepas ni agak menarik. Because kita nampak satu reversal candle yang cukup kuat. This is last month. Ini adalah untuk bulan lepas. Last month punya candle lah. So untuk bulan ni kita belum nampak lagi the whole candle. Belum cukup lagi sebab kita hari ni baru 27 Mei. So kita kena tunggu sampai 30 Mei baru kita akan nampak the whole structure of the candle. Tapi apa yang cukup menarik kalau kita tengok candle ni ada percubaan. Kalau kita tengok, kalau saya besarkan sedikit untuk anda nampak. Okay, candle ni ada percubaan untuk cuba menujah ataupun keluar daripada middle band punya area lah. So kalau anda boleh nampak dekat sini middle band ni is consider sebagai satu resistant area yang cukup kuat. Dan kalau kita tengok untuk bulan Mei, for this Mei punya bulan, kita nampak ada percubaan untuk cuba cocok ataupun nak cuba keluar daripada fasa downtrend yang kita boleh nampak sekarang. So technically apa yang saya boleh katakan, we still have to wait untuk ujung bulan ni untuk kita tengok the full candle yang ada dekat sini lah. Which is pada hari Jumaat ni baru kita, bukan hari Jumaat, on Friday pukul 5 petang baru kita akan nampak the whole candle lah apa yang berlaku untuk the whole candle. Sebab kalau selagi kita tak nampak the whole candle ni, so we still have to wait lah. Sebab tak nampak the future ataupun candle tu sebenarnya macam mana. So untuk long term kita sih nampak kita masih lagi dalam downtrend. Cuma agak menarik because last month kita nampak ada satu reversal candlestick pattern yang quite strong. Saya boleh katakan quite strong because of this pattern. Dan juga kita nampak ada quite significant volume yang cukup menarik. Alright, quite significant volume yang kita boleh nampak dekat sini yang cukup menarik yang tolak balik this candle untuk menjadi satu reversal candlestick pattern yang I think very interesting lah. Saya rasa sangat menarik. Dan of course untuk bulan ni adalah sepatutnya penentu sama ada kita boleh keluar ataupun tak. Ada percubaan yang kita nampak untuk bulan Mei ni, ada percubaan untuk dia nak cuba fork out ataupun keluar daripada level middle band dekat sini, which is good. Ini adalah sangat bagus dan mungkin kita akan expect sekarang bulan Mei, hujung Mei ni mungkin kita expect lah. Untuk ujung Mei ni kita masih lagi dekat di bawah lower band ni. So mungkin kita akan expect untuk bulan mendatang ni mungkin kita akan expect a sideway punya pattern lah. Mungkin kita akan expect a sideway punya pattern. So unless kalau dia berjaya keluar, I think kalau bulan Jun nanti insyaAllah bulan depan, kalau index boleh keluar daripada this middle band, so mungkin kita akan expect Jun should be a good month lah untuk bulan Jun. Bulan Jun ni adalah projection untuk bulan hadapan. So unless kalau dia masih sideway je kat sini, so dia tak keluar-keluar untuk bulan Jun, mungkin dia tak keluar-keluar juga. So that's gonna be an issue lah dekat situ. Akan ada isu dekat situ di mana indeks masih tak boleh nak keluar daripada apa phase yang dia ada sekarang. So we still have to wait untuk bulan Jun, which is next month punya candle, nak tengok sama ada dia boleh keluar ataupun tidak. So kalau dia boleh keluar, I think it should be very interesting lah untuk bulan 6. Okay, tapi kalau kita tengok secara technical monthly kita nampak ada percubaan nak keluar. That is nice. Untuk weekly macam saya mention tadi, anda boleh nampak setakat ni kita belum cukup lagi sampai hari Jumaat. So kita kena tunggu candle hari Jumaat. So we are still in the downtrend. Untuk midterm kita nampak kita masih lagi dekat dalam fasa downtrend dekat sini. Tetapi kalau kita tengok untuk short term, kalau kita tengok untuk daily,
Daily plus kalau kita nampak kita dah memang dalam fasa downtrend lah. We are still in downtrend. So kita expect mungkin ada percubaan untuk indeks nak cuba touch level 1510 lah. 1510. So ni adalah dia punya support level yang terhampir lah berdasarkan kita punya lower band dekat sini. So ini adalah apa yang kita boleh nampak setakat ni. So far we try to look untuk end of this Friday baru kita boleh buat conclusion what will happen, apakah probability yang kita boleh nampak untuk the starting of June lah, which is next week. Bulan depan kita akan nampak untuk June punya formation. Okay, so ini apa yang kita boleh nampak setakat ni. Dan kalau kita tengok dekat sini pun agak menarik juga sebab kalau kita perhatikan ini kita panggil sebagai reversal pattern yang kita boleh nampak dekat sini. Saya highlightkan sikit. Right, this is the pattern yang kita boleh nampak. Maybe a cup and handle punya pattern yang kita boleh nampak dekat sini. So technically sebenarnya telah pun berlaku breakout di sini. There's a breakout over here. Tengah berlaku breakout pullback and then they start to fork out. And then kita nampak ada pullback juga dekat sini. So saya boleh katakan apa yang kita nampak setakat ni so far secara teknikal ni adalah pullback yang sihat. Tapi yang sebagusnya actually kalau indeks boleh maintain atas 1530 lah, above 1530 punya level. Kalau indeks boleh maintain lah untuk nanti saya rasa kalau sehingga hari Jumaat ni kalau dia boleh sustain di dalam fasa atas 1530, I think dia akan menjadi lebih menarik lah kalau dia boleh sideways dekat level 1530, sideways dekat this level area. So mungkin kita boleh expect a little bit of technical rebound yang kita boleh expect dekat sini lah. Mungkin kita boleh expect technical rebound. Tapi unless kalau dia tak boleh nak sustain dekat 1530 ni, as I mention tadi, mungkin ada probability dia nak cuba cari kita punya support level dekat 1510 lah, 1510 punya level. Alright. Dan guys, sedikit disclaimer, ini bukan cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham. Cuma kita bagi review update. Kita bagi review update what is going on the market, apa yang sedang berlaku di dalam pasaran kita. So technically apa yang saya expect, mungkin kita akan expect either kita berada dalam pasar sideways, a potential of technical rebound, ataupun kalau dia still fail maintain dekat 1530, masih berlegar dekat apa yang kita boleh nampak sekarang. So ada potensi untuk dia nak cuba cari next support level dekat 1510 lah, 1510, which is itu adalah benda yang kalau boleh kita tak nak lah. Okay, right, that's the thing yang we don't want that to happen lah. So kalau boleh kita nak mungkin di dalam fasa sideways sekejap sebelum dia buat a little bit of technical rebound. So itu expectation lah secara technical apa yang saya boleh kongsikan setakat malam ni. Guys, sampai tu like dengan love macam tak ada, tolong tekan like, tolong tekan love. Tolong tekan like, tolong tekan love lebih sikit. Like tak ada tak apa, tapi tolong tekan love lebih sikit guys tu. Alright. Okay, so I think that's just a short update yang kita nak kongsikan untuk malam ni. Berkenaan dengan situasi market, there's other things yang saya boleh kongsikan. Just a short update saja sebab sebentar lagi saya ada next session pula dengan kita punya circle malam ni. Kita ada weekly meeting kita insyaAllah dengan circle kita. So saya tak boleh nak lama sangat dekat live dekat kita punya page. So I think that's all apa yang saya boleh kongsikan untuk malam ni. So hopefully you get something. Kalau anda rasa sesi ni bermanfaat, tolong tekan like, tolong tekan love dan tolong tekan button share. Kongsikan supaya insyaAllah lebih ramai lagi akan dapat manfaat di atas apa yang kita kongsikan malam ni guys. Alright, so saya rasa saja. So insyaAllah kita jumpa dalam next session guys. So Assalamualaikum, selamat malam. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye bye.